Cuba korang renungkan kembali kehidupan korang sampai hari ni. Berapa banyak kali yang korang ni asyik bertangguh, asyik cari masa yang sesuai untuk membuat sesuatu. Contohnya kan, katakanlah nak buat sesuatu tindakan itu, rasa macam tak ready, rasa macam belum tiba masanya, rasa macam persediaan tu belum perfect. Percayalah, kalau kita nak buat sesuatu dalam hidup ni, buat sajalah. Tak perlu pun tunggu masa yang sesuai. Sebab kita akan progress along the way. Kita tak perlu tunggu betul-betul sempurna dalam membuat sesuatu tindakan ataupun nak mencapai kejayaan. Tapi sebaliknya, terus saja buat dengan bermula dengan langkah-langkah yang kecil. Kemudiannya, kita belajar untuk improve hari demi hari. Berbanding dengan kita tunggu, kita rasa macam belum masa yang sesuai dan akhirnya tak bergerak pun dan masih lagi pada tahap yang sama, masih lagi hidup kecewa dengan diri sendiri.